sendi sendi pinggang dia. Okey, berapa jauh dia boleh lentur? Maksudnya kalau perut dia ni tak jauh lah pergi dia. Sangkut perut lah tu. Alamak, perut aku sangkut. Biasa macam tak jauh lah dia boleh cakap. Dia tak juga tau. Tak juga tau. Ada pelajar yang obesity, ada pelajar yang ni dia dari segi flexibility very good. Sebab dia ukur flexibility. Baiklah, kembali dalam Cikgu Podcast pada kali ini dengan tajuk Segak dan BMI 5-9T Cerminan Kecergasan Murid. Cikgu Mustaqim, kita sambung lagi bincangan kita. Okey, kita teruskan. Okey. Cuba jangan lupa untuk yang ni kita kena sebut juga. Jangan lupa like di YouTube kita Cikgu Podcast dan juga di TikTok kita like, share dan komen juga. Kita mengharapkan semua daripada semua. Okey, kita teruskan. Okay. So, kita dah bincangkan tadi dalam segmen yang pertama berkenaan dengan obesity, tentang kesan, tentang peranan dan sebagainya. Okey. Bila cerita tentang obesity, macam mana, ada tak instrumen dalam Kementerian Pendidikan untuk kenal pasti masalah ini, tahap-tahap dia? Mungkin panel boleh ceritakan. Okey. Terima kasih. Alright. Ya, sebenarnya kalau kita nak dapatkan sesuatu nak melaksanakan intervensi dan sebagainya, we need data. Data tu penting. Dari mana kita nak dapatkan data untuk obesity dan juga kecergasan fizikal? Kementerian KPM dah keluar dengan dua bentuk nama cara lah, kaedah. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan body mass index 5 hingga 9 tahun. Alright. Iaitu bermula daripada prasekolah sehinggalah murid berumur 9 tahun ataupun darjah 3 dan sebagainya. Okey. So yang kedua adalah selepas darjah 3 tu murid akan lebih kepada menilai kecergasan. Sebab kenapa kita tak bawa kepada pelajar ataupun kanak-kanak daripada prasekolah dan darjah 3 ni adalah lebih sebab keupayaan fizikal mereka. Mereka belum mampu melaksanakan ujian-ujian fizikal. Okey, untuk itu BMI 5 hingga 9T okey dilaksanakan. Alright. Apa yang terkandung dalam BMI? Body mass index ataupun indeks jisim badan ni, bagaimana kita nak mengira? Apakah data yang diperlukan? Ada dua jenis data. Satu, kalau BMI sebagaimana yang kita tahu semua, BMI ni perlu berat badan dan juga ketinggian. Okey. Berat badan dalam kilogram, dia ada formula dia. Formula indeks jisim badan ni ada formula dia, dan berat badan dibahagi dengan ketinggian. Ketinggian dalam meter kuasa 2. Ya, betul. Alright, dia instrumen ataupun ujian tu dah ada. Okey, dari sinilah kita akan dapatkan data yang di mana kita dapat menganalisis kedudukan pelajar kanak-kanak daripada prasekolah sehingga darjah 3 dan kita boleh mengenal pasti instrumen dan sebagainya. Okey. So dalam BMI ni, apakah matlamatnya? Kalau kita lihat matlamatnya memberi kesedaran kepada murid tentang kepentingan memiliki komposisi badan. Komposisi lemak badan yang kurang ataupun berat badan yang ideal. Itu matlamatnya. Okey. So murid-murid kena tahu apakah signifikan atau apakah korelasi berat badan dengan ketinggian. Okey, ketinggian macam ini dia perlu ada berat badan macam mana? Okey, baru. Dan indeks ni dia ada bacaan indeks. Okey. Dan objektifnya, kalau kita melihat objektifnya, mengetahui BMI sendiri, budak kena tahu. Macam tadi Encik Ismadir akan saya beritahu tadi, ada budak dia tak nak mengaku. Kan? So bila budak tak nak, saya okey, berat badan saya okey, tapi okeynya kita ada indeks tu. Dan kita ada data. Okey, bila dia tahu indeksnya, saya di tahap yang obes. Obes ni dalam kiraan apa? Kita dah ada dalam data ni dalam buku panduan BMI pun kita dah ada. Maksudnya cikgu terus conduct je ujian ni di sekolah. Dan dapatkan data dan dia akan diproses data ni, kita akan terus keluar dalam sistemnya apakah tahap berat badan dia. Selepas daripada darjah 3 9 tahun tu? Okey.
Ini nanti kita akan pergi kepada tu. Okey. Saya ceritakan pasal objektif BMI dulu. Okey. Yang kedua, melakukan aktiviti fizikal secara tekal dan berpanjangan. Okey, dia tahu bila dia dah BMI, dia dah berat badan dia lebih dan sebagainya, dia akan berusaha untuk melaksanakan aktiviti fizikal dengan cadangan guru-guru. Okey, di sekolah. Dan mengamalkan, yang ketiga ni penting ni, mengamalkan pemakanan yang sihat. Dia bukannya pemakanan, tapi pemakanan yang sihat. Bila kita lihat pemakanan sihat, dah tahulah piramid makanan. Kan kita ada piramid makanan. Kenapa piramid tu yang atas sekali kecil, ruangan kecil, yang bawah sekali ruangan yang besar? Betul. Apakah sumber makanan? Apakah jenis-jenis pemakanan yang perlu diambil? Kalau biasanya kalau piramid makanan kita lihat dia lemak di atas. Nanti kita akan bincang lebih lanjut dalam situ. Yang seterusnya adalah mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat dalam kehidupan harian. You have to bring sepanjang hayat. Dia belajar dah asas-asas ni, kita kena kenal pasti, kita kena mengajar budak-budak. Dan sampai sekarang kita lihat ni, kita sampai sekarang pun kita bila dewasa pun, kenapa aku nak, macam mana saya nak turunkan berat badan, macam mana, apa pemakanan yang saya nak ni kan. Mungkin kita tidak diajar dulu berkaitan dengan BMI, dia tak ada kot masa kita kan. Sebabnya itu yang kita sebenarnya, kita kena mendidik murid-murid. Itu dari segi BMI. So, yang tadi soalan tadi, selepas 9 tahun. Di sinilah bila darjah 4 sehinggalah tingkatan 5 ataupun 10 tahun sehingga 17 tahun ni, fizikal dah berkembang, otot-otot dah ada, tulang dah kuat, dah mula berkembang, dah ada tumbesaran. Dan masa ini fizikal, kanak-kanak ni dia sedia untuk menerima aktiviti fizikal. Di sini yang kita akan menggunakan ujian SEGAK. SEGAK ni standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid-murid sekolah menengah, sekolah Malaysia. Itu yang kita panggil SEGAK. Alright. So, dalam ujian SEGAK ni, macam soalan tadi, ada tak BMI diuji? Dia sebenarnya ada. Ujian SEGAK ni sebenarnya kita nak menguji, kalau dari segi kecergasan fizikal. Kalau kecergasan fizikal ni, dia ada komponen-komponen kecergasan fizikal. Kalau secara umumnya kita lihat dia ada 11 komponen. 11 komponen kecergasan fizikal. Tapi apa yang kita uji untuk kecergasan fizikal dalam SEGAK ni adalah 5 ujian yang kita ambil. Dalam 11 ini kita boleh kategorikan tu. 5 ujian ni adalah berlandaskan kesihatan. Yang 6 lagi itu adalah berlandaskan lakuan motor ataupun berkemahiran. Kemahiran itu adalah dari segi latihan. So kita tak menguji. Dia lebih kepada spesifik sports dan sebagainya. Bila murid semakin berkembang daripada ujian SEGAK ni, kita boleh mengenal pasti pelajar ni nak masuk sukan mana dan sukan mana. Yang penting sekarang ni kita lihat ujian yang kita buat adalah semuanya berdasarkan 5 komponen utama yang terdapat dalam berlandaskan kesihatan. Itu bateri ujian. Itu sebab dia ada stesen-stesen dia. Itulah bila kita cakap pasal ujian SEGAK ni, dia adalah satu instrumen. Instrumen. Untuk ukur standard kecergasan menilai dia. Saya suka Saya ada satu yang tertanya lah, minta maaf tertanya sikit. Dia kenapa ditetapkan minit pada setiap stesen? Masa-masa yang tertentu, maksudnya murid kena habiskan mengikut minit yang telah ditetapkan. Alright. Kalau dia sebenarnya, kalau kita lihat prosedur pelaksanaan dia, mestilah mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Dan pelaksanaan ujian SEGAK ni, bila ujian ni, maksudnya peperiksaan tau. Macam ni, kita nak diuji dari segi minda kita, dari segi kognitif, sains dan sebagainya, kita ada kertas ujian dan sebagainya, betul. Matematik kita nak ujian. Fizikal macam mana kita nak menguji? Apa yang kita nak uji? Sebenarnya kita nak menguji komponen kecergasan fizikal. So 5 komponen ni, yang Cikgu Subra sebut bateri tadi. Sekarang ni saya nak kata komponen dulu. Komponen pertama, komponen BMI itu body mass index. Yang tu tinggi dan berat badan. Yang kedua, kita pergi kepada komponen daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular ini komponen.
Komponen yang ketiga, kita pergi kepada kekuatan otot atau daya tahan otot. Okey. Komponen komponen keempat sama juga, kita nak lebih kepada kekuatan otot. Okey. Dan akhir sekali adalah kelenturan. Okey. 5 komponen dah faham? Okey. Komponen ni. Okey. Nak menguji komponen ini, kita perlukan bateri. Kita perlukan instrumen. Apa instrumen yang kita perlu gunakan? BMI dah tahulah kita kena ada tinggi dan berat. Betul. Okey, dengan alatan yang spesifik, alatan yang standard. Okey. Kita pergi pada daya tahan kardiovaskular. So, kita nak daya tahan kardiovaskular tu apa sebenarnya? Sebenarnya adalah ketahanan jantung. Ketahanan jantung mengempam darah ke seluruh bahagian badan dengan lebih lancar. Okey. Untuk kita menguji ketahanan jantung kita tu, kita perlukan bateri. Yang kita masuk kepada apa yang diuji. Bateri itu yang kita panggil naik turun bangku. Kenapa 3 minit? Okey, saya terus kepada. Biasanya kalau dia ni sistem tenaga tau sebenarnya. Saya ni okey, sistem tenaga ni ada aerobik dan anaerobik. Okey, kalau kita nak menguji aerobik ni lebih kepada jantung. Okey. Sebab tu kita perlukan 3 minit. Dia tak boleh 1 minit, 2 minit. Dia at least 3 minit dan ke atas. So bila at least aktiviti yang dilaksanakan 3 minit ke atas itu adalah dia kepada sistem aerobik. Okey. So itu ujian dia, naik turun bangku 3 minit dan selepas kita dah 3 minit, apa yang kita menguji? Sebenarnya degupan jantung. Kadar nadi jantung. Okey. Dia selepas aktiviti dia duduk, dia ambil untuk 3 minit kadar nadi jantung. Semakin tinggi, semakin laju jantung, maksudnya budak ni kurang aktif. Maksudnya kalau rendah tu dia bagus. Maksudnya rendah ataupun jantung dia stabil tu, rendah, dia ada bacaan dia. Dia ada norm dia. So dia semakin rendah tu semakin bagus. Jantung kita ni kalau dia laju kan, laju dia nak mengempam darah ke otak ni mungkin tak sampai tu. Dia kena mengempam laju. Dia sampai sikit-sikit. Dia kalau macam ni Cikgu Ali, dia contoh kan. Contohnya tu. Contohlah kan. Biasanya kalau kita tengok macam nadi tu kan. Kalau bagi murid-murid yang betul-betul aktif, terutama yang kita ambil kira berkaitan murid-murid yang atlet lah contohnya. Naik turun bangku untuk tempoh 3 minit tu pada mereka tak ada apa-apa. Simple je. Easy. Sebab dia dah buat non-stop, dia rasa macam tak ada apa-apa. Jantung dia masih stabil sebab ini berkaitan juga dengan dipanggil sebagai cardiac output. Okey. Jadi macam dia contoh macam ni. Yang boleh jadi banyak nadi bergerak ataupun jantung kita mengempam dalam tempoh rentak yang agak laju tu sebab dia berkaitan dengan jumlah darah yang dipam sekali pam. Kalau murid yang ada kemampuan, dia sekali pam dia hantar banyak. Yang ni dia pam sikit tu sebab dia laju. Itu sebab kalau kita tengok murid yang lebih obesity, biasanya dia mengalami sedikit kesukaran untuk ujian itu. Ujian yang naik turun bangku. Sebab dia betul-betul mencabar keupayaan jantung dia. Itu dari segi fisiologi dia lah. Kalau kita nak tengok detail sangat lagi tu dia lebih kepada detail. Kita nak asas ni. So yang first tadi BMI. Bateri yang kedua ialah naik turun bangku. Seterusnya? Okey, seterusnya kita pergi kepada ujian untuk komponen kekuatan otot. Ataupun kita lebih kepada daya tahan otot. Dia sebenarnya komponen ni 5 tau. Kekuatan otot dan daya tahan otot ni dia melibatkan, dia ada perbezaan sikit. Kalau yang kita lihat ujian yang seterusnya adalah tekan tubi. Tekan tubi dia ni lebih kepada daya tahan otot. Sebab ni kemampuan otot berfungsi untuk jangka masa yang lebih lama. Di sini kita bagi 1 minit. Dalam masa 1 minit, berapa kali tekan tubi yang perlu yang boleh dilaksanakan oleh atlet itu. Okey, murid itu. Kalau dia aktif, daya tahan otot dia tinggi, daya tahan otot dia baik, maka dia boleh buat laju. Dengan prosedur yang betul. Untuk kalau kita lihat untuk pelajar perempuan dan juga pelajar lelaki berbeza dia punya cara dia. Kaedah dia berbeza. Okey. Yang tu dalam 1 minit berapa mereka dapat melaksanakan dan kita pindah kepada data dan tengok apakah skor dia. Dia berada di level mana. Okey.
Itu yang ketiga. Keempat? Okey, keempat ni kita pergi kepada kekuatan otot. Lebih kepada kekuatan otot. Kekuatan otot ni dia macam muscular strength. Alright. Dia otot ni mampu menanggung bebanan itu. Ini kita panggil ujiannya adalah ringkot tubi separah. Ringkot tubi separah. Dia ni bukan macam ringkot tubi ni macam bangkit tubi lah. Tapi bangkit tubi yang biasa tu buat berapa kali dia boleh buat kan. Tapi still ada masa lah. Ada masa. Dia yang ini dia ada masa. Ada masa juga. Okey. Dia sebenarnya daripada daya tahan kardiovaskular dia naik turun bangku tu kita ada masa ni dikontrol dengan metronom. Dia ada rentak beat. bunyi dia. Rentak bunyi. Kalau metronom untuk naik turun bangku tu 96 kali beat seminit. Yes. Kalau untuk ringkot tubi separah 50 detik. Okey, ringkot tubi separah ni dia kena ikut dia punya beat lah. Okey, dia untuk mengukur kekuatan otot abdomen. Ni ada six pack tak? Yang selalu ditanya, cikgu nak six pack, cikgu saya nak six pack. Dia banyak one pack Ni yang kalau obesity semua one pack. One pack. Tapi sebenarnya semua kita dilahirkan dengan six pack. Tersembunyi. Dia tersembunyi. Kita yang sembunyikan dia sebenarnya. Dia lapisan luar. Lapisan luar ditutup. Tapi kita nak keluarkan balik itulah dengan aktiviti ni kita nak burn fat tu baru nampak six pack kan. Ni memang budak memang minat pasal six pack. Cikgu six pack ini untuk six pack. Ya cikgu boleh dapat. You boleh dapat six pack ni. Itu dia sukalah budak lelaki sebenarnya kan. Especially budak lelaki. Okey, itu ringkot tubi separah. Dan ujian akhir ni adalah jangkauan melunjur dan bateri yang digunakan adalah jangkauan melunjur lah. Bateri ni nama dia jangkauan melunjur. Sit and reach test. Dan alatan digunakan dia ada satu bench, flexibility bench tu. Dan bila melaksanakan dia dengan prosedur yang betul lah. Kaki diluruskan, kasut buka kasut dan sebagainya, dan berapa jauh dia boleh lentur. Maksudnya flexibility sendi pinggul, sendi pinggang dia. Okey, berapa jauh dia boleh lentur. Maknanya kalau perut dia ni tak jauh lah pergi dia. Sangkut perut lah tu. Alamak, perut aku sangkut. Biasa macam tak jauh lah dia boleh jangkau. Dia tak juga tau. Tak juga tau. Ada pelajar yang obesity, ada pelajar yang ni dia dari segi flexibility very good. Sebab dia ukur flexibility. Dia bukan kita nak mengukur lemak tau sebenarnya. Kita nak mengukur flexibility ni, kita nak sejauh mana sendi kita boleh bergerak. Sendi kita ni boleh bergerak sejauh mana. Itu dia punya 5 ujian. So 5 tu ialah BMI, kita ada naik turun bangku, tekan tubi, ringkot tubi, separa dan jangkauan melunjur. Yang kelima-lima bateri ini dia merangkumi yang tadilah 5 komponen. 5 komponen tadi, komposisi badan, daya tahan kardiovaskular dan benda-benda tadilah. Jadi biarlah macam Cik Subra cakap tadi, benda tu dilaksanakan, ada proses dia, ada prosedur dia. So kalau betul-betul nak buat tu, apa cara dia nak pastikan segak ni data dia dibuat dengan betul? Itu dia sebab. Okey, bagus soalan ni. Sebab kita kalau lihat ni, prosedur satu ujian, kalau kita tak mengikut prosedur, maka data yang kita dapat tu tak relevan. Tak relevan, betul? Tak valid. Okey, sebab tu dalam buku panduan yang dah disarankan tu pun memang ada ikut prosedur. Apabila kita nak melaksanakan 5 ujian ni, bila 5 ujian ini, dia mesti ada urutan dia. Dan mesti dilaksanakan pada hari yang sama. Okey. Dan dia bermula dengan ujian BMI. Lepas tu pelajar tu akan bergerak ke daya tahan kardiovaskular, ujian naik turun bangku. Lepas tu ke dia mesti ikut macam tadi Cikgu Musakim kata, ikut station dan memang ikut giliran tu. Maksudnya tak bolehlah dia skip kepada ujian 4 atau 1 ke 2, tak boleh. Dia tak boleh macam circuit tau.
Dia macam circuit training. Kalau kita lihat, kalau dalam ni circuit training ni, dia boleh bermula di mana-mana saja. Katalah ada 5 stesen, 6 stesen. Setiap pelajar dia ada, setiap session ada orang pelajar. Okey, kita bagi 30 saat, dia buat. Lepas 30 saat kita whistle dan dia pergi stesen seterusnya. Dan ni bukan stesen, tapi dia macam urutan yang betul. Dia daripada 1 sehingga 5 dah complete, baru dia dah complete test dia. Dan jangka masa dia memang kita tetapkan. Dan sebab tu bila kita buat ujian kecergasan fizikal ni, SEGAK ni, dalam tak memerlukan ruangan yang besar. Ruangan yang luas. Kita tak payah buat di Padang. Boleh buat di Padang tapi jangan jauh-jauh lah stesen. Pergerakan antara stesen ni mengambil masa. Itu guru kena kawal dan sebagainya. So memang ada prosedur, prosedur dalam kena buku betul. garis panduan. If your result want to be relevant, you must follow the procedure. Dia sebenarnya Cikgu Ali kalau ikutlah kita, selain daripada 5 bateri ujian tu, di peringkat sebelum daripada 5 bateri ujian tu, ada 5 langkah lain tau. Alright. Yang pertamanya kita buat ukur tinggi berat badan lah. Selepas daripada tu, murid kena warm up. Dia kena warm up. Lepas dia warm up, barulah kita ataupun memanaskan badan, barulah murid tu pergi kepada bateri 4 yang lagi tu. Yang 4 lagi. Yes, betul. Selepas dia dah buat yang itu, 4 tu, kemudian dia akan pergi yang seterusnya, iaitu untuk menyejukkan badan. Okey, lepas dia menyejukkan badan, lepas tu barulah pergi kepada proses untuk mendapatkan data. Sebab murid-murid ni diberikan bekalan borang BSSR, BSSM. Maksud BSSR tu borang SEGAK sekolah rendah, borang SEGAK sekolah menengah. Dan BMI pun ada borang dia sendiri. Jadi daripada borang ni, murid-murid ni dia boleh tahu sendiri. Dia tahu dapatan dia dan skor dia kat mana. Dalam borang tu ada tercatat lah. Ada tercatat. Itu sebabnya kalau ikut prosedur dia sebenarnya, murid ni kena buat secara berpasangan. Dia buat berpasangan. Maksudnya murid A dan murid B. Jadi bila pergi ikut turutan seperti mana Cikgu Subra cakap tadi tu, murid A kalau daripada permulaannya berfungsi sebagai pencatat, dia hanya mencatat. Dia pegang kawan dia punya tadilah. Yang murid B tadi buat lakuan sampai habis selesai semua stesen. Lepas tu baru tukar peranan. Sepatutnya lah. Ya, dan jadi yang membantu kawalan kepada prosedur itu ialah rakan dia. Rakan dia lah yang akan bantu untuk kira, untuk ambil nadi, untuk menentukan lakuan tu betul tak betul, dibantu oleh guru jugalah. Saya berminat pada soalan rakan ni. Bila kata rakan, kita tengok macam ujian ni dia pada murid normal, macam tu dengan murid berkeperluan khas tu. Mereka nak melaksanakan SEGAK ataupun BMI ni macam mana? Saya cantik tu sebenarnya. Bagus soalan. Sebenarnya kita tambah sikit sasaran. Sasaran untuk BMI, sasarannya kepada murid tahap 1. Iaitu 5 hingga 9T lah. Walaupun dalam kategori itu ada murid MBK ataupun murid berkeperluan khas, kita tahu dari segi keupayaan fizikalnya memang susah nak buat. Tetapi macam Cikgu Subra sebut tadi, sebab di golongan murid di bawah 9 tahun tu, kita tidak lagi menguji keupayaan fizikalnya. Kita hanya nak menguji bukan menguji, kita cuma nak ambil data tinggi dan berat. Jadi murid-murid MBK bagi untuk BMI 59T ni boleh diambil data. Kecuali yang menggunakan peralatan khas tu, kecuali mungkin sokongan penuh. Penuh. Yang sokongan penuh kita tak perlu tak berlandaskan ini. Tapi kalau untuk SEGAK tak ada. SEGAK tak. Kalau murid tu diklasifikasikan sebagai MBK dan ada kenyataannya, dan terutama yang ada kad OKU, jadi murid ni tak perlu buat ujian SEGAK. Dia tak perlu buat. Dia kalau OKU ni walaupun dia masalah pembelajaran ke, tak perlu buat SEGAK macam tu. Dia sekiranya dia ada MBK ataupun kad OKU dan sebagainya, masalah pembelajaran pun dikatakan sebagai MBK juga. So dia tak melaksanakan ujian. Baik. Dia ada satu isu tau sebenarnya dalam inilah sebab bagaimana dengan murid yang berstatus MBK tetapi berada di aliran perdana dan mengambil SPM. Ini ada isu. Sebab apa yang kita nampak, memang kita nampak macam nanti kesian budak ni tak ada data SEGAK dan sebagainya. Tetapi kita ambil kira bahawa murid ni ada laluan dia sendiri. Sebab dia kategori MBK dan ada kad OKU,
Jadi dia ada laluan kejaya dia sendiri. Jadi untuk ujian segap memang dalam sistem namanya tak ada lah. Walaupun kita nampak macam tadi masalah pembelajaran, tapi boleh buat kan. Okey, nampaknya banyak dah. Kita dah lihat pada apa instrumen dia, iaitu BMI 59T. Kita dah tengok pada segak, dia punya bateri ujian dia, dan kita dah collect data. So kita nak lihat dulu macam mana data ni digunakan untuk apa langkah yang seterusnya, way forward ni. Tapi kita berhenti dahulu, kita sambung selepas sebelum ni. kita berakhir, macam segak dan BMI tadi, aspek keselamatan pelajar tu. Okey, alright. Sebab tu tadi Encik Ismadi dia beritahu pasal warming up dan cooling down, menyejukkan badan. Tapi dalam prosedur itu saya tak beritahu sebab kita lebih fokus pada bateri-bateri ujian. Tapi prosedurnya bermula dengan warm up. Dan satu lagi, bila kita kena lihat warm up tu, jangan warm up yang eksesif tau. Warm up untuk regangan je. Dia kalau boleh dia buat warm up sebelum dia ambil BMI, sebelum dia ukur, baru dia buat warm up. Sebab nanti bila dia warm up dengan lebih berat dan lebih heavy, tenaga dah akan menjejaskan dia punya kadar nadi dia. Betul. Itu Maksudnya prosedur dia mesti. Okey. Kita berhenti dahulu. Kita sambung selepas ini dalam Cikgu Podcast Santai-Santai Janji Sampai.